melawak sangat seronok kerana saya boleh melawak, cuma saya rasa it's personal. Saya rasa kesian lah kepada grup lain kan. Sebab bukan apa. Sebab diorang kata diorang macam Cik B je. Cik B anak mama yang hebat. Cik B. Bersama dengan kita hari ini. Hari ini Cik B. Hai semua, saya Cik B. Cik B, so macam mana? Wah, lagu, berlakon dan kali ni musical Lawak Superstar, buat lawak. Perasaan tu dulu macam mana? Macam mana tiba-tiba semua benda you nak buat kali ni? Okey, semua benda saya nak buat. Bukan saya yang nak buat, mama suruh saya buat. Jadi, ingin menjadi anak yang baik, saya kena ikut cakap ibu kerana ibu lebih mengetahui. Dan juga saya just ikut, dan apa yang saya ikut, saya tidak akan dapat peluang sebegini kerana saya akan tolak kerana saya malu dan saya ada insecurity sendiri. Namun mama just push saya dan sampai sekarang saya rasa macam alhamdulillah. Kalau saya tolak sendiri tanpa orang extra cakap dekat mama, mesti saya tak ada di Musical Lawak Superstar. Sebab mula-mula saya dah reject lah. Macam tak nak mama. Tapi mama kata kat orang extra, Cik B nak. So mula-mula Cik B sini tak nak? Saya bukan tak nak sebab apa. Cuma saya rasa saya hamba, saya tak boleh buat lawak. Namun saya tahu saya lawak, cuma tak lawak kepada orang lain. Ya. Faham. Tapi terbukti hari Cik B dah 2 minggu. Cik B viral, tular melalui musical Lawak Superstar dan juga tak pentas minggu ni terutama sekali. Bakat tu macam semula jadi je. Okay. Senang ke susah sebenarnya nak melawak tak pentas sekarang ni? Sebenarnya agak mudah, namun sebelum kita melawak tu agak sukar bagi kita untuk menahan hati kita, untuk jangan takut, untuk jangan panik. Kalau kita panik dekat bawah stage tu, kita dah tak boleh, dah tergagap-gagap, tergugup-gugup. Namun kita hanya mengambil masa 2 hari sahaja untuk praktis, just about 1 hour. And then, alright, dan lain semua. Kebanyakan saya yang tadi jadi mama tu, kebanyakan kepercakapan saya adalah spontan. Sebab saya rasa buat apa nak ada skrip kalau kita boleh buat lawak sendiri. Buat apa kita tak tahu nak buat gana. Saya Kelantan nombor 1. Saya memang suka cakap Kelantan. Kalau cakap Kelantan saya boleh rap sekali. Okey. So jadi maksudnya Cik B kata jadi kat atas bawah pentas lagi dah tak gelabar. Maksudnya di bawah pentas lagi dah kena yakin kan. So apa yang buat, macam mana Cik B concentrate, macam mana Cik B pastikan yang Cik B tak hilang konsentrasi? Okey, saya main phone, bersembang dengan orang, kita praktis sedikit. Lepas tu kita ada banyak aktiviti, jangan kita just duduk, kita just fikir. Kita kena ada aktiviti dan juga kalau korang nak tidur, tidur. Lepas tu baru okey. Tapi kena bangun sebelum macam 10 minutes lah. Nak rasa freshness tu. Jadi korang semua yang tak, maknanya Cik B ni semula jadilah Cik B kalau macam tu. Senang, simple je. Sebab apa? Sebab dekat atas pentas saya berbeza. Saya kena buang semua tu sebab kita atas pentas, takkanlah. Tak nak lah. Tidak akan. Kita kena push je. Faham? So Cik B, macam mana kerja dengan berdua lagi tu Cik B setakat ni? Acok dan Ciwan. Yap. Okey, bekerja dengan diorang adalah saya. Mungkin saya bukan sesiapa, namun dia kata saya mampu bagi 5 bintang ni sebab saya, alhamdulillah lah, rezeki kita masing-masing. Maybe dia tolong saya tolong dia. Dan juga mereka ni adalah dah lama dalam industri melawak, namun mereka tak banyak diketengahkan lah. Macam tak macam pelawak-pelawak yang lain macam yang dah famous. Tapi itulah Cik B, bila orang katakan grup ABC sekarang ni sebenarnya yang membawa ABC bukan mereka berdua, yang membawa, yang menguatkan ABC tu adalah Cik B sekarang ni. Kalau tak ada Cik B mungkin orang tak seberjaya ini. Ramai pula orang luar cakap macam tu. Semua kata Cik B yang bagus, Cik B yang baik. Komen sikit pasal tu Cik B. Terima kasih semua atas pujian anda semua. Namun idea-idea ini bukanlah idea asal saya, adalah idea asal Ciwan dan saya berberi sedikit pendapat. Ini adalah idea Acok dan Ciwan. Saya hanya menjadi dan melawak atas stage. Penyeri. Mereka adalah killer. Diorang buat lawak. Okey, contoh kalau lawak yang mereka buat tu adalah saya yang buat lawak, maybe akan jadi lawak juga kan. Dia ikut atas orang.
InsyaAllah lah. Kita ni diberikan, Allah beri kita ganjaran. Macam mana? Okey, orang ni kau akan berjaya. Orang ni kau tunggu. Kau berjaya. Okey. Jadi mereka berdua ni akan berjaya lah. Saya harap-harap mereka dapat berjaya sekali dengan saya. Sebab saya tahu dia orang ada buat show dengan Mama dulu. Lama-lama dulu dia orang ada sponsor satu ni, ya. Dan saya rasa itu rezeki mereka lah. Saya bukan nak cakap apa, cuma rezeki mereka. InsyaAllah kalau kita doa banyak-banyak, kita boleh masuk ke final. Dan juga kita bukan sahaja doa, kena fikir, kena buat research. Apa yang kita mahukan. Usaha pun banyak. Usaha. Kita jangan buat lawak bodoh. Jadi kalau bila balik rumah, Mama cakap apa selalu? Setakat ni? Dia gelak tak rasa? Saya bukan, sekarang ni saya dah lama dah tak balik rumah. Tak balik rumah gimana? 2 minggu saya duduk KL kan. Okay. Sebab saya ada banyak kerja saya buat. Walaupun berusia 15 tahun, saya dah buat banyak kerja. Tidur tak tentu. Namun orang pandang saya hidup dah senang. Apa je sepetik jari. Tak. Hello. Duit bukan jatuh daripada langit. Duit datang daripada kita punya kerja. So 2 minggu tak jumpa Mama ni? Okay, semalam jumpa. Semalam. Sebab Mama datang, dia surprise saya. Dia cerita apa? Tak cerita apa pasal ni? Dia just beri pendapat sebab saya, Mama tahu dia expect besar kepada saya. Dan expectation sebab saya memang funny dekat rumah. Mama kata, tak apalah anak Mama ni. Dah memang lawak sebelum jadi. Daripada budak lagi dah tua. Tua pun lawak lagi. So saya nak maintain lah lawak saya ni. Sebab kalau kita dah asyik berlawak, nanti orang akan macam, dah tahu dah muak dengan kita. Jadi sebab tu saya keluar sikit-sikit je lah. Kita nak anda semua tidak muak dengan saya. Sebab walaupun saya berminggu-minggu di Musical Award Superstar, saya nak jadi seorang yang fresh di industri ini. Faham? Okay, Cik B, last one. Semua benda Cik B dah buat. Berniaga, berlakon, melawak, menyanyi. Yang mana paling Cik B suka? Okay, yang mana paling saya suka? Saya suka semua. Dan semua itu ada sebab. Berlakon memberi saya macam kawan baru ataupun idea baru. Menghafal skrip itu beri saya macam minda yang cerdas. Lepas tu diri yang cergas kerana kita syuting sampai 4 pagi semua. Menyanyi, saya shock sebab saya suka menyanyi. Dan juga saya rasa lagu saya tu saya boleh keluarkan untuk beritahu tentang diri saya. Dan juga ramailah yang tidak suka. Namun saya tak kisah yang tidak suka tu. Kadang-kadang tu bahasa simpan sikit. Kalau awak nak cakap saya tak sedap nyanyi, tak payah cakap macam-macam. Cakaplah Cik B tak sedap nyanyi, jangan nyanyi. Saya tak akan dengar kata korang lah, to be honest. Sebab awak siapa nak cakap kat saya? Kecuali awak mak saya. Kalau mak saya kata Cik B jangan nyanyi, okay, I won't. Okay. Ataupun netizen, if you want me to stop, just don't make me stop. Make me improve myself. Cakap, Cik B, rasanya Cik B tak sedap, boleh Cik B perbaiki lagi. Itu akan buat Cik B akan perbaikilah. Ini rasa motivated ni bagi orang down. Ni apa itu buat bagi orang yang lagi tak sedap. Tapi tak apa, terima kasih semua kerana saya rasa kejadian itu adalah motivated bagi saya. Kerana saya bolehlah perbaiki sedikit sebanyak apa yang saya dapat. Dan menyanyi, melawak sangat seronok kerana saya boleh melawak. Cuma saya rasa it's personal. Saya rasa kesianlah kepada grup lain kan. Sebab bukan apa, sebab diorang kata diorang macam Cik B je. Cik B overshadow semua. Ya, jadi saya rasa macam minta maaf semua. Alhamdulillah lah. Tapi masih belum sempurna. Yo guys, peminat-peminat Cik B dan haters Cik B, peminat sila undi Cik B di ABC
ABC di undi Cik B di Musical Award Superstar Group ABC, dan juga untuk haters, it's okay if you don't like me, it's alright, but just it's okay lah. Cuma orang yang dapat dosa. Ya. Yeah.